Bila nak kahwin, bila nak ada anak, dah ada betul. anak, bila nak tambah lagi. Hai, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini merupakan podcast Santai Sis Rambi siri yang kedua bagi tahun 2025. Hari ni kita nak bawakan topik yang sangat menarik yang berkait dengan kita punya isu sekarang lah. So macam mana bulan Ramadan tuan-tuan dan puan-puan? Okey ke? Saya harap semoga tuan-tuan dan puan-puan beroleh keberkatan di bulan yang mulia ni. Dan kita tak lama lagi akan raya tau. Tinggal 15 hari lagi kan. So seiringlah dengan topik yang kita akan bawakan pada hari ni. Tajuknya adalah Adab on Barulah Raya Padu. Menarik kan? So apa kita nak kupas dalam topik hari ni? So saya bawakan dari jauh. Terbang Terbang ke tadi? Jauh. Jauh dari daerah Hulu Selangor, Encik Muhammad Faidi bin Syahri. Apa khabar Cik Faidi? Alhamdulillah. Sihat ke? Sihat, sejahtera. Masih bertenaga untuk kita di penghujung Ramadan ni kan. Betul, betul. Terima kasih juga kepada Cik Nabila kerana sudi menjemput saya daripada jauh ya. Jauh, betul. Jauh dari Hulu Selangor kan. So, tuan-tuan dan puan-puan, Cik Faidi merupakan jurupulih perubatan terapi cara kerja yang bertugas klinik utamanya di Klinik Kesihatan Serendah Klinik Kesihatan Serendah, betul. Di PKD Hulu Selangor kan Cik Faidi kan. So, selamat datang Cik Faidi. Okay, sama-sama. Terima kasih. Alright. So, pada tuan-tuan dan puan-puan yang tertanya, apa jurupulih perubatan terapi cara kerja tu, ataupun yang paling simple yang kita selalu sebut adalah OT kan. Nama panjang dia apa ya? Nama panjang dia terapi cara kerja. Ataupun dalam English kita panggil occupational therapy lah. So memang sangat-sangat beruntunglah kita dapat jemput Encik Faidi bagi podcast kita pada hari ini. Right, so Cik Faidi, buat yang tertanya penonton kita yang tertanya-tanya, apa actually perkhidmatan terapi cara kerja tu? Boleh ke Cik Faidi kongsikan? Boleh. Okey Bella, sebelum saya jelaskan perkhidmatan yang ditawarkan oleh terapi cara kerja di klinik kesihatan lah, sebab saya pun bertugas kat klinik kesihatan kan. Jadi izinkan saya untuk jelaskan dulu apakah itu maksud profession OT. Sebabnya macam kata, bagi saya yakin dan percaya bahawa kat luar sana tu masih lagi ramai yang belum tahu tentang apakah itu occupational therapy ataupun kita panggil terapi cara kerja lah. Jadi kalau boleh saya nak bagi jelaskan dulu. Okey, maksud profession terapi cara kerja ni adalah satu profession yang menyediakan perkhidmatan rawatan, rehabilitasi ataupun pemulihan yang merangkumi fizikal, kognitif, psikososial, psikologikal, and then juga untuk memastikan individu yang mengalami ketidakupayaan itu dapat berfungsi seoptimal mungkin. Dapat berfungsi seoptimal mungkin dalam aktiviti harian, dalam aspek kehidupan harian diorang. Kita nak tengok, sebab tu kita punya target, tak kisah siapa-siapa, kondisi macam mana pun, kita nak tengok biar diorang dapat capai keberdikarian, kefungsian seoptimal mungkin. Walaupun supaya dia dapat berfungsi, supaya diorang dapat menjalani kehidupan. Kalau nak kata macam sebelum diorang kena apa-apa ketidakupayaan tu, at least diorang dapat capai seoptimal mungkin lah. Macam tu dalam kehidupan seharian diorang. Jadi macam ada setengah nak tanya juga, apakah tu cara kerja. Jadi kita akan tengok dari segi aspek occupation tu sendiri, iaitu cara kerja tu merangkumi ADL, Activity of Daily Living, IADL, Instrumental, lepas tu Play,
sleep and rest. Then education. Oh, banyaklah. Work pun ada juga. Oh. Lepas tu dari segi leisure activity, dari segi social participation, and then last sekali health management. Health management. Betul. Itu dari segi aspek occupation lah. Okey. So banyaknya perkhidmatan yang OT berikan kan kepada itu secara overall lah masuk masuk terapi cara kerja tu. Berbalik kepada soalan Bella pula, perkhidmatan yang ditawarkan. Untuk di klinik kesihatan kita menjurus lebih kepada promosi dan pencegahan lah. Jadi antara program yang kita tawarkan, terapi cara kerja yang ditawarkan, iaitu program minda sehat, warga emas. Jadi program hipertensi, program pengurusan berat badan, program sekolah, program pengurusan krisis bencana trauma, program perkembangan kanak-kanak, kanak-kanak berkeperluan khas, program domiciliary. Kalau ikutkan banyak. Banyaklah. Tak terkira. Kalau tak terkira, kalau ikutkan banyak sangat. Dan paling penting kita ada jugalah pesakit luar am lah. Untuk yang ada masalah fizikal, kognitif dan sebagainya, kita pun ada juga temujanji untuk pesakit luar am. Itulah antara ringkas ke perkhidmatan yang ditawarkan. Macam tak ringkas. Banyak tu. Fact. Saya sepenuh kepala saya. Wow. Banyaklah. Memang sangat menarik kan. Those yang mungkin kita tanya-tanya kan, apa perkhidmatan OT ni kan, apa yang mungkin kalau contohlah doktor rujuk kepada OT, kita tanya apa actually servis yang diberikan oleh OT. So tadi Cik Faidi ada terangkan. Bolehlah at least nak tahu lebih detail, bolehlah cuba Google ke ataupun tanya orang yang berkenaan ke. Saya boleh tahu secara general je lah. Betul. Pastikan sumber tu yang sahih lah. Betul. Kan? Okay. Right. So hopefully semua dapat lah kan. Those yang baru tahu kan, so lepas ni boleh ke datang ke klinik? Boleh. Kalau berminat, saya daripada jauh ni, klinik Serendah. Klinik Serendah. Kalau berminat boleh hadap jam apa semua, boleh lah jumpa kat sana. Betul, jauh tu kan, kita jemput jauh ni kan. Tapi basically dekat setiap klinik kesihatan adalah. Betul. Kebanyakan klinik-klinik tambah-tambah yang dekat bandar ni apa semua memang ada lah. Kalau tak ada pun kita akan ada visiting lah. Occupational therapy yang visiting. So basically dekat setiap klinik kesihatan adalah perkhidmatan OT. So hopefully tuan-tuan dan puan dapatlah kan antara perkhidmatan lain yang KKM sediakan di fasiliti-fasiliti kesihatan. Right. So Faidi, kan topik kita hari ni adab on barulah Raya Padu kan. Betul. Kenapa adab kan? So itu yang kita nak kupas ni Faidi. Kan adab kan. So alright Faidi, kita nak raya kan lagi beberapa hari lagi ni kan. Faidi raya mana? Saya setakat ni macam biasalah, masih beraya di kampung lah, di Tanah Merah, Tanah Kelantan. Merah. Tanah Merah Kelantan. Kelantan. Orang Kelantan. Jadi kalau bunyi sikit-sikit tu budu tu faham lah. Faham. Dah tahu lah asal mana. Tanah Merah Kelantan. Itulah. Seronok lah. Saya terfikir ketupat sotong pula. Saya pun tak jumpa lagi dah. Panjang Ramadan ni tak jumpa lagi. Memang kena balik kampung nanti. Saya pun dalam 2-3 hari sebelum raya nanti akan balik ke kampung lah. Untuk buat persiapan raya apa semua kan. Betul. Bestnya. Sederhana je. Tak apa. Memang Islam mengajar kita untuk bersederhana kan dalam setiap perkara kan. Betul. So macam mana puasa Cik Faidi okey ke? Alhamdulillah. Kita pun dah penghujung kan. Sedar tak sedar, kejap je masa berlalu, tengok dah nak penghujung Ramadan, nak sambut Syawal dah. Alhamdulillah masih lagi bertenaga. Alhamdulillah. Nampak ceria muka Faidi. So Faidi kan, saya tertanya-tanya lah kan, kalau Faidi perasan dan mungkin tuan-tuan puan-puan pun mungkin perasan jugalah, kalau zaman sekarang ni kalau kita beraya kan,
mereka akan berkumpul kan, tak kisahlah yang pernah saya nampak lah dulu yang pernah saya nampak lah dari segi pribadi saya. Kanak-kanak ada, remaja pun ada, ini yang paling kerap lah. Dewasa pun ada je lah, tapi tak banyak lah kan. Tapi mostly kanak-kanak remaja lah. Kalau dalam musim beraya, jumpa sanak saudara, kawan-kawan, mereka akan berkumpul. Tetapi mereka bermain game kan, bermain game. So itu saya nampak kan macam trend yang sekarang kan. Memang dia orang berkumpul kan, tapi masing-masing buat kerja sendiri. Betul kan, dengan phone kan. Macam tu lah dulu, semua kebaikan macam tu lah sekarang kan. Betul. So nampaklah perbezaannya dengan waktu zaman kita dulu kan, kan. Macam ibarat orang kata apa, orang ramai tapi suara tak ada. Macam tu lah. Dia kata bersembang tu tak sangat lah. Jadi semua melekat kat ujung jari. Betul. So itulah since topik berkaitan dengan raya kita nak bawa hari ni kan. Since kita pun dah nak raya kan. So Faidi rasa lah kan pada dari segi apa kita panggil dia, pandangan, sudut pandangan daripada OT kan. Right. Ada apa-apa tak implikasi sekiranya contohlah perkara ini kan berlarutan. Semestinya Bella. Oh ya. Semestinya. Tambah-tambah di peringkat kanak-kanak lah kan. Akan ada implikasi dia lah. Jadi saya ambil dua perkara lah. Saya ambil dua kesan jangka panjang ataupun implikasi yang mungkin terjadi kalau kita tak kawal lah penggunaan gadget. Yang pertama adalah dari segi kemahiran motor halus, fine motor. Yang kedua dari segi sosial. Jadinya macam Bella tahu kemahiran motor halus ni sangat penting lah untuk kanak-kanak kan, perkembangan dia orang kan. Motor halus ni bermaksud perkembangan dari segi bilateral hand skill, dari segi hand coordination, dari segi hand manipulation, dexterity. Kita tengok memang tangan ni macam ni je. Ni kita yang besar ni kadang-kadang ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak boleh buat kan. Bukan kata tangan ni sekadar untuk genggam je, bukan. Jadinya fine motor ni dia ada banyak-banyak fungsi tertentu lah. Macam yang saya sebut tadi. Lepas tu satu lagi hand prehension. Yang tu antara orang kata yang paling benda yang basic lah kena ada untuk perkembangan anak ni. Sebab apa yang kita perlu tahu untuk kemahiran fine motor ni sangat penting untuk aktiviti harian. Jadinya contohlah saya ambil contoh dari segi prehension pattern tu dia ada banyak lah. Saya ambil contoh dari segi genggaman hook. Genggaman hook ni maksudnya kita nak ambil suatu benda tu macam body ke bait ke, cara genggaman dia macam mana. Macam tu lah. Jadi kalau nak ambil dari segi cara genggaman spherical. Spherical cara ambil benda yang bulat. Macam ni. Jadi macam tu. Jadi antara genggaman lain, genggaman cylindrical. Genggaman yang berbentuk silinder. Kita nak pegang botol air, kadang-kadang nak pegang botol air, bawa botol air apa semua kan. Padahal kita fikir guna 5 jari juga, tapi dia ada kemahiran-kemahiran tertentu. Contohnya untuk nak buka tombol kunci, perlukan kemahiran lateral pitch. Lateral pitch macam ni. Ni macam ni. Kita pegang kunci kan macam ni kan. Pegang kunci macam ni. Lepas tu dari segi tripod pitch. Yang ni penting, sangat penting lah untuk pegang pensel, pegang pen. Macam tu. Lepas tu apa lagi? Kemahiran tip to tip. Kita nak pegang benda-benda kecil macam benang ke apa-apa ke. Itu adalah kemahiran yang tertentu lah. Itu fine motor. Itu antara di bawah fine motor skill lah. Banyak sangat kalau ikutkan. Bukan sekadar pegang, ambil macam tu, bukan sekadar macam tu je. Sebab tu bagi impact dari segi itulah betul. Kalau tambah-tambah dari segi perkembangan kanak-kanak tu, dia orang baru nak explore apa semua kan. Jadi dia orang sepatutnya adalah kemahiran tersebut tu. Kalau tak jadi
lemah genggaman, otot-otot tangan jadi lemah, kesukaran untuk diorang buat aktiviti harian. So itulah kan itu antara dari segi fine motor lah. Yang kedua yang saya sebut tadi dari segi sosial. Sosial pula macam Bella sendiri tahulah macam mana kan sekarang, tak perlu saya nak hurai lebih-lebih kan, sebab semua orang menghadapi benda yang sama. Jadi mungkin dari segi sosial diorang akan ada masalah dari segi sosial participation, macam mana diorang nak bergaul, nak berborak dengan orang, nak bergaul. Boleh jadi isu. Lepas tu macam mana diorang nak initiate conversation. Kalau kita balik kampung jarang-jarang kan. Lepas tu jumpa sanak saudara, ayah saudara dah lama tak jumpa kan, kawan-kawan apa semua. Sepatutnya banyaklah benda yang nak disembangkan. Tapi kalau kita tengok mungkin diorang akan kurang kemahiran dari segi nak initiate conversation tu. Macam mana nak start perbualan, kau ni macam ni tergagap-gagap, tak ada modal lah orang kata nak sembang, tak ada modal nak sembang kan. Jadi sukarlah kan diorang nak mulakan perbualan tu. Jadi mungkin ada perbualan tapi mungkin terhad sangat sedikit. Sangat sedikit. Sedangkan kalau ikutkan dah lama tak jumpa apa semua, kita mestilah nak spend, nak tanya itu ini, apa nak sembang itu ini, apa aktiviti yang buat kan. Tapi kita boleh tengok kebanyakannya macam tu lah, bila sembang tanya khabar sepatah dua, lepas tu terus tak tahu nak sembang apa. Jadi kat situ, itu kalau yang dewasa punya lah. Kita risau yang perkembangan kanak-kanak macam Nabila kata kan. Dari segi perkembangan kanak-kanak ni, sepatutnya orang tengah membesar ni, diorang perlu didedahkan dengan benda-benda macam tu sepatutnya. Barulah perkembangan diorang akan ikut normal development lah. Akan ikut umur, tahun semasa. Betul. Itulah lebih kurang saya boleh bagi tahu dua implikasi tersebut lah. So risaunya kan. So harap-harap parents lah kan, yelah tadi input daripada Faidi kan, dia boleh bagi implikasi, dia boleh kesan dia panjang dari segi sosial dan juga fine motor, especially kalau kita punya individu berkata adalah kanak-kanak. Kalau mungkin dari segi remaja ataupun dewasa kan, kalau dewasa mungkin ada isu dari segi sosial. Betul kan? Lebih kurang macam tu lah. Kira kita ambil mudah, kanak-kanak mungkin dari segi fine motor dengan sosial. Untuk yang dewasa remaja ni mungkin dari segi sosial sahaja. Betul. So lah macam Fadi cakap tadi lah, berpada lah kan, bersederhana lah dalam sesuatu perkara tu kan. Itulah risau juga tu. So Fadi, apa cadangan Faidi lah sebagai occupational therapist and OT kan, apa yang mungkin Faidi boleh cadangkan kepada parents, kepada wapah di luar sana kan, khususnya kepada kanak-kanak kan. Boleh cadangan aktiviti yang kita boleh buat di hari raya lah. Selain daripada yang duduk, tak bersosial. Betul. Banyak Bella, sangat banyak. Ni kalau nak cerita pasal aktiviti permainan kat kampung ni, kita sangat merindui lah. Sangat merindui. Dulu saya masak tau. Sampai patah-patah lah. Pokok nenek saya kena marah dengan nenek saya. Jadi macam Bella cakap tadi, aktiviti apa yang boleh kita buat lah. Yang pertama sekali, of course lah, permainan tradisional. Permainan tradisional. Balik kampung, tunggu sepupu sepapak datang, sampai apa semua kan. Main apa yang kita main? Tikam selipar ataupun orang panggil apa? Baling selipar tu. Lepas tu baling gudi. Yang main kat pasir apa semua tu, baling gudi, pangkoh. Kalau kata panggil kat pangkoh gudi. Pangkoh guli. Lepas tu apa lagi? Aktiviti yang senang je. Contohnya polis entry one tu jaga. Mainan-mainan macam tu. Mainan yang tak perlu guna peralatan, tak perlu nak beli kat kedai apa semua kan. Mainan tradisional tu kita kalau boleh cubalah bagi dedahkan kepada anak-anak kita, anak-anak saudara kita, untuk diorang tahu mainan tradisional macam ni.
Tu yang pertama. Yang kedua mungkin kita boleh buat untuk aktiviti seni kreatif. Contohnya DIY kad raya. DIY kad raya. Kad raya kan ada lagu-lagu tu betul. Ada yang lagu. Kalau dulu sebelum raya memang kita berebut nak beli kad raya. Sebab apa? Sebab dia orang punya kreativiti tu ada lagu lah, ada lampu lah, apalah. Jadi sekarang ni mungkin boleh cuba untuk buat aktiviti-aktiviti tu. Benda-benda lain lagi, contohnya aktiviti buat kuih-muih, ajak dia orang sekali lah. Ajak dia orang sekali. Kalau benda-benda yang senang, dia orang boleh gaul tepung tu apa semua. Suruh je siapa-siapa, anak saudara ke siapa, daripada dia orang bermain gadget tu, suruh dia orang gaul-gaul, tolong apa yang patut kat dapur tu. Betul. Sedapnya kuih. Aduh, nampak lagi nak buka puasa ni. Jadinya itulah orang kata aktiviti yang boleh buat di hari raya lah. Aktiviti yang orang kata senang, lepas tu dapat meningkatkan kemahiran sosial kita, dapat merapatkan hubungan silaturahim antara kita. Paling bagus ni. Sebab kita pun balik raya bukannya selalu kan. Kita pun sekarang ni faham-faham lah, bila makin besar, makin banyak komitmen apa semua, sudah jarang jumpa dengan keluarga tu kan. Jadi kalau boleh, cubalah manfaatkan sebaik mungkin. Penggunaan gadget tu kalau boleh kat kampung, simpanlah dulu untuk yang penting-penting saja. Cuba sebaik mungkin habiskan masa bersama keluarga dengan aktiviti-aktiviti bermanfaat. Ingat tu. So menariklah apa aktiviti yang Faidi cadangkan tadi tu kan. Mungkin tuan-tuan perempuan boleh cuba kan, ajaklah sekali anak-anak ke saudara mara kan, anak-anak buah ke apa ke, join sekali kan, masak ke apa ke. Macam saya lah Bella, jujurlah saya cakap, kalau ikutkan kita balik kampung apa semua ni, kita tengok anak-anak saudara tengah bermain phone apa semua, kita pun kadang-kadang ada juga main phone apa semua. Jadi kalau macam contoh, kita tak fikir panjang, kita tak fikir kesan dia apa semua, memang kita akan biarkanlah anak-anak saudara kita, sepupu kita apa semua main phone. Jadi saya sendirilah, ini saya sendirilah. Jadi saya sendiri akan cuba orang kata buat aktiviti untuk dia orang, walaupun saya ni malas apa semua kan. Tapi saya akan cuba untuk jom adik-adik kita main kat luar, main apa-apa aktiviti kat luar, ajak dia orang. Mana kata kita kena korbankan masa kita tu untuk bagi dia orang aktiviti tu. Betul, baguslah. Itu saya sendirilah. Baguslah. So mungkin tuan perempuan bolehlah jadikan input ni sebagai sumber rujukan tuan perempuan. Yalah, kita fikir kalau nak ikutkan seronok, memang kita seronok kan, mereka behave, duduk diam kan, tak ada buat isu apa-apa ke. Yalah, kalau main dekat luar kan, kotor lah kan, nanti tak sihat ke apa ke, boleh je kita pantau kan, kan. Kita kena korbankan masa lah sikit. Betul. So ajak diorang bermain sekali, ajak mereka untuk buat kuih-kuih mengemas, buat aktiviti yang orang kata bagus untuk dia orang punya kemahiran lah. Betul. So itulah, tapi kan yelah, kadang-kadang bila kita nak, yelah, parents kan mestilah nak yang terbaik untuk anak-anak ataupun ahli keluarga. Anda kata yelah, bila kita nak perkenalkan perkara baru ni kan dekat anak-anak ke anak buah ke apa ke, yelah, siapa suka kalau kita dipaksa, betul tak? Kita pun tak suka kan kalau orang paksa-paksa buat ni kan. Dari sudut pandangan OT kan, Faidi, macam mana kita nak yelah, kita nak implement yang tadi tu Faidi cakap tu, tapi kita tak nak deliver tu dalam keadaan yang terpaksa, supaya kanak-kanak ni mereka ni dia tak rasa terpaksa tau buat tu. Takut dia orang bila nangis apa semua tak jadi kerja kan. Betul faham. Tak nak ada rasa terpaksa tu. Jadinya kalau dari segi pendekatan OT lah, kita akan gunakan kaedah limit and replace. Jadi sebelum saya jelaskan tu, saya takut terlupa. Okey. Untuk screen time lah. Untuk screen time ni,
WHO ada keluarkan dia orang punya untuk kanak-kanak. Untuk pengetahuan ibu bapa, orang tuan-tuan puan-puan kat luar sana tu, WHO ada keluarkan satu cadangan lah, satu cadangan untuk screen time tu. Saya jelas secara general lah, nanti lebih detail tuan-tuan puan-puan boleh tengok dekat website WHO lah. Jadi kalau Bella nak tahu, okey, cuba saya teka Bella lah. Saya teka Bella untuk budak setahun ke bawah, berapa screen time dia orang? Setahun ke bawah? Setahun ke bawah. 15 minit. Betul ke? 15 minit. Okey. Tak apa. Itu tak ada betul, tak ada salah. Okey. Jadi kalau ikut WHO punya cadangan, untuk 1 tahun ke bawah memang tidak digalakkan langsung untuk screen time. Saya sedap kan. Tak digalakkan langsung untuk screen time. Untuk setahun ke bawah. Untuk 2 tahun ke bawah, 3 tahun ke bawah, 4 tahun ke bawah, WHO diorang bagi cadangan untuk screen time ni sejam sahaja. Paling tak lebih daripada sejam. Lagi sikit lagi bagus. Tapi sejam tu bukannya sekali bagi, sejam tu sehari. Cuba Bella fikirkan macam mana mak ayah sekarang ni dengan penggunaan gadget. Mak ayah renung-renungkanlah. Cuba renung-renungkanlah. Tengok sama ada kita terlepas pandang tentang penggunaan gadget terhadap anak-anak kita, ataupun kita sudah kawal sebaik mungkin. Kalau ikutkan WHO tu, nak bagi tahu dia orang betapa dia orang tak nak screen time ni terhadap budak-budak ni. Macam tu. Jadinya kalau ikutkan iyalah, penggunaan gadget ni ada, orang kata ada pro and cons dia lah. Dia taklah semua buruk. Bukan kata kita tak benarkan langsung apa semua, tak pun. Tapi dengan kata kawalan lah. Paling tak pun jangan bagi phone, bagi TV biar dia orang tengok daripada jauh. Kadang-kadang dia orang tak tengok pun yang setahun ke bawah ni. Kalau kita pasang kartun pun dia orang duk tengok benda-benda lain je. Kadang-kadang tak tengok je. Itu maksud saya. Mana kata kalau kita nak ikut betul-betul cadangan WHO tu, setahun ke bawah tak boleh bagi screen time, saya rasa susah lah dengan keadaan sekarang ni. Sebab semua, saya percaya kat setiap rumah ada TV kan. Betul. Saya rasa susah lah sekarang ni. Jadi saya rasa macam TV tu, bagi pendapat saya juga, dia macam dah jadi keperluan lah. Macam tu. Jadi saya kalau boleh, cubalah, makna kata mak ayah cuba tunjukkan teladan yang baik. Mak ayah cuba tunjukkan teladan yang baik. Guna phone tu ataupun TV tu berpada-pada. Jadi barulah anak-anak akan tengok kan juga, tengok mak ayah aku, tak adalah dia orang bagi ayat apa, alah mak pun sama je tengok phone lama lah, macam tu. Jadi ya, kalau contoh berbalik kepada kaedah replace, limit and replace dah lari jauh kan. Limit and replace tu, kalau boleh cuba mak ayah tetapkan had masa lah untuk screen time tu. Maklumkan dekat bagi tahu anak, mana kata jangan kita biasakan anak tu untuk guna gadget ataupun TV ke sesuka hati dia orang. Biar dia orang tahu ada limit, ada limit. Contohnya Ryan, ibu bagi tengok setengah jam, lepas tu kita buat aktiviti apa-apa Raya pun kata ibu, macam tu. Jadi barulah dia orang kata tak terkejut lah tiba-tiba phone kena rampas ke apa semua. Kan ibu dah bagi tahu setengah jam je tengok, jom kita main aktiviti mewarna. Macam tu. Jadinya ibu bapa pun kena, orang kata, korbankan masa dia orang untuk spend masa dengan anak-anak lebih banyak berbanding masa anak dengan screen time tu. Macam tu. Itulah antara kaedah yang boleh kita gunakan. Betul. Yelah, kaedah yang menarik, cadangan yang menarik juga daripada Faidi, limit and replace. Kita bagi tahu pada kanak-kanak, pada kanak-kanak, pada anak-anak berapa allocate masa yang kita berikan kan, dan kemudian kita replace
dengan aktiviti yang lain. Kena bagi tahu sebab kanak-kanak punya pemikiran ni kognitif kanak-kanak ni mereka belum complete lagi. Betul. Kan? So kalau cakap nanti kejap lagi pun boleh nanti. Lepas setengah jam pun boleh nanti. Sejam pun boleh nanti kan. So bagi tahu spesifik. Jarum pukul 2 mama ambil nanti kita main ini betul kan? Setuju mana kata cuba buat suatu benda tu tunjuk secara detail jelas, bagi tahu jarum apa semua tu barulah dia orang faham. Okey, faham. Macam tu. Betul setuju. So itulah. So parents pun macam tadi yang Fadi cakap kan, parents pun kena tunjuk contoh tauladan jugalah kan. Betul. Sebab kalau kita halang anak untuk jangan dia tengok phone, tapi kita 24 jam kan kat phone, anak akan pelik lah dia. Anak-anak akan question lah kan, dia akan bertanya lah saya tak boleh tapi papa boleh kan. Betul. So even dalam psikologi kan Faidi kan, sajalah nak share kaedah pembelajaran kanak-kanak, especially lah kanak-kanak ni sebenarnya antara salah satunya adalah melalui imitate. Dia melihat dia meniru apa yang parents dia buat. Kalau contoh pagi-pagi biasa mak dia akan tepek-tepek bedak ke apa kan, nanti dia akan ada tepek-tepek bedak. Betul. So dia akan meniru kanak-kanak punya kaedah pembelajaran. One of it adalah imitate dia akan meniru. So before kita implement tu, so kita sendiri pun kena apply juga to ourselves lah as parents kan. Betul. Right? Semuanya bermula dengan mak ayah lah. Betul. So itulah harapnya tuan-tuan puan dapatlah sedikitlah input berkenaan antara kaedah-kaedah yang dicadangkan oleh Faidi kan. Macam mana cara untuk kita kawal screen time anak-anak, especially waktu beraya, waktu kita berkumpul ramai-ramai tu kan. Dan yelah, speaking about raya kan Faidi kan, bila kita berkumpul ramai-ramai kan, Faidi tak kalau balik kampung ke apa ke kan, ada tak orang Faidi, maaf tanya, Faidi dah berkahwin ke? Belum lagi. Ada chat dan tuan-tuan puan kalau nak boleh PM saya manager saya PA dia. Okey. Yelah, kalau bila kita berkumpul sanak saudara ni kan, memanglah kita tak boleh nak lari daripada soalan-soalan yang mungkin bagi kita kurang senang, ataupun soalan yang tak senang lah. Contoh dia macam kalau yang belum kahwin kan, bila nak kahwin? Kalau yang dah ada, yang belum dah berkahwin, belum ada anak, akan tanya bila nak ada anak. Dah ada anak, bila nak tambah lagi? Bila nak tambah lagi 2, bila nak tambah dah 2, bila nak tambah 3, 4, 5 kan? Ada je kan. Ada je kan, betul tak? Tapi untuk saya punya POV point of view pula, mungkin kita tak pastilah sama individu yang bertanya tu adalah dengan niat ataupun tak ada niat, ataupun tak, mungkin mereka bertanya tu hanya untuk sekadar untuk tanya khabar, nak tahu update kan. Betul. So yelah, tuan-tuan puan pernah tak mengalami situasi begini kan? Macam mana tuan-tuan puan berhadapan dan macam mana tuan-tuan puan uruskan bila tuan-tuan puan berada dalam situasi ni? So itulah one of kita punya tujuan dalam podcast ni So dari segi sudut pandangan Faidi kan, macam mana kita nak respon kan bila kita berada Okey, memang tak dinafikan lah soalan tu memang bermain-main di telinga saya yang bujang ni, apa lagi kan. Memang tak dinafikan. Okey, memilih ke? Memilih ke? Alah, jangan pilih sangat lah. Sedar dia gitu kan. Ada ujung tu lah. Jadi macam bagi saya lah, saya bagi tahu dulu dari segi terapi cara kerja lah. Kalau boleh kita cuba untuk kita nak handle situasi tersebut, orang kata kita kena kawal anger management kita dulu. Kalau kita marah lah ataupun kita rasa cemas ke apa ke, kita boleh cuba gunakan teknik relaksasi, iaitu teknik pernafasan lah. Teknik pernafasan, saya rasa ramai yang tahu ni. Mana kata contoh kalau kita rasa nak marah, cemas masa tu, masa diorang tanya kan, jadi boleh cuba untuk tarik nafas dalam-dalam, ikut hidung, lepas tu tahan, lepas tu hembus ikut mulut, slow-slow,
Bagi kita tenangkan diri kita dulu. Tenangkan diri kita. Kalau saya tengah tuang kan, kita macam tanya bila nak kahwin. Okey, ambil masa dulu. Ambil masa dulu. Sebab tu kita galakkan buat deep breathing dulu untuk ambil masa untuk kita fikir jawapan. Okay. Bagi pendapat saya pula, untuk jawapannya tengok situasi lah. Ada dua situasi bagi pendapat saya lah. Yang pertama, kita kena tengok orang tersebut maklum kita ke, mak angah kita ke, yang lebih tua, yang lebih tua tu, yang bertanyakan tu, dia orang tanya secara serius ataupun orang kata tengoklah riak muka dia orang, gaya pertanyaan dia orang tu, sekadar untuk bersembang, memulakan conversation. Jadi kita pun jawab secara gurauan lah. Kita jawab je lah, Mak Ngah, contohnya, Faidi, bila nak kahwin ni? Nantilah Mak Ngah, tak ada jodoh lagi ni, sibuk tengah kerja apa semua kan. Kita pun jawab secara gurauan sebab kita dah tengok, kita tahu reaksi orang tu, gaya orang tu. Dia bergurau ni, okey lah. Tapi untuk situasi yang kedua, kalau contoh memang orang tu terkenal dengan makcik bawang ke, makcik bawang, mana kata kita dah tahu. Sebab kita kan kalau balik kampung kita kenal kan siapa-siapa mak saudara, ayah saudara, waris kita ke apa ke, kita tahu macam mana dia orang punya perangai. Kalau contoh kita memang dah mengelak dah nak berjumpa dia orang, tapi terserempak ke apa semua, yang makcik-makcik bawang ni, kalau dia orang tanya, yang paling penting deep breathing tu dulu, teknik pernafasan dalam tu dulu. Lepas tu kalau boleh, cubalah untuk orang kata jawab dengan senyuman. Jawab dengan senyuman dulu. Contohnya, yang makcik ni dia tanya, kamu ni balik kampung asyik balik seorang je daripada dah 2-3 tahun dah balik seorang. Itu mana kata dia berniat untuk menghina kita lah, nak melukai hati kita lah, nak bagi mood raya kita spoil lah kan. Betul. Jadi kalau boleh, mula-mula okey, jawablah dengan senyuman. Orang kata senyumlah. Lepas tu kita jawab, Mak Ngah, tak apa, tak ada jodoh lagi, nanti doakan saya Mak Ngah dapat jodoh yang baik, yang beriman. Macam tu. Jadinya kita dah orang kata kat situ, walaupun diorang tu melukai hati kita, janganlah kita membalasnya. Sebab adab yang penting. Jadinya kalau boleh kita kena tengok diorang punya umur apa semua. Kita kena still lagi, walaupun kita marah ke apa ke, kita kena still ada adab yang hormat mereka. Jadi cubalah jawab macam tu. Lepas dah jawab tu, kalau rasa memang tak tahan dah marah apa semua tu, bolehlah kata, okeylah Mak Ngah, nak pergi dapur jap, nak siapkan beredar slow-slow. Dengan cara yang sopan. Dengan cara yang sopan. Tapi kalau contoh kita ni memang suka bergurau, jenis tak sakit hati apa semua, nak duduk situ duduk je lah. Tapi ni orang kata cara yang lebih beradab, lebih hormat. Bagi tahu sesuatu, okeylah Mak Ngah, nak keluar dah ni. Okey, nanti jumpa malam nanti. Mak kata pesu, kita pun slow-slow undur diri. Jadi orang tua pun dihormati lah. Tak adalah kita pun kecilkan hati orang tua. Betul. Dan dalam sesama kita pun boleh jaga kita punya kesihatan mental kita kan. Kesabaran, kesihatan mental kan. Jadi cuba kawal sebaik mungkin. Betul. Sangat cantik lah cara tu. Bila berkenaan dengan Tuhan punya, kita panggil aturan Tuhan yang kita tak tahu, right? Kita tak tahu. Tapi bila kita berada dalam situasi-situasi begini kan, mungkinlah bagi pandangan saya juga, saya pun menyokong Faidi lah, iaitu kita tak semestinya orang yang bertanya, individu yang bertanya tu nak melukakan hati kita kan. Betul. Mungkin dia cuma untuk bertanya khabar ataupun dia nak tanya update diri ke kan, dah ada ke kan, bila tak kahwin ni, umur dah lanjut kan. Jadi cubalah tengok reaksi muka diorang, gaya diorang bertanya kan. So cantik lah cadangan daripada Faidi tadi tu. Berkesan. Saya dah amalkan. Ada
saya dah amalkan 2-3 tahun lah. Berkesan lah, mana kata kita pun tak jadi marah, gaya kita masih padu lagi. Orang tua pun tak tersakiti. Kita pun hubungan pun masih orang kata kekal silaturahim tu. Cubalah cara tu. Cubalah, betul. Tapi saya suka yang part yang bila Faidi kata counter dengan doa tu kan. Counter dengan doa, betul. So kita pun tak menyakitkan hati individu tu atau pakcik-makcik kita pun dapat doa daripada mereka kan. Betul. So baguslah kita counter dengan doa. Doakanlah doakanlah saya dapat anak, doakan mudahkan rezeki untuk ni kan. Betul. Apa-apa kita cuba counter dengan doa lah. Maknanya kata benda tu boleh mendatangkan kebaikan kepada kita jugalah. Kita pun tak dapat orang kata tak marah dia orang apa semua. Situ pun kita dah bagus, dah sabar dah apa semua. Then kita counter dengan doa, minta Tuhan akan kabulkanlah. Amin, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Jadi saya nak tambah satu lagi lah dari segi perspektif terapi cara kerja lah. Perspektif terapi cara kerja, dia menekankan nilai dan tujuan hidup lah. Jadinya kami membantu individu ataupun klien yang datang untuk menentukan tujuan dan nilai kehidupan diorang. Ini bermaksud kita menghormati setiap keputusan yang dibuat oleh klien, setiap individu tersebut dalam kehidupan diorang. Sebab kami percaya setiap orang ada hak untuk menentukan kehidupan diorang, untuk menentukan pilihan diorang tanpa ada tekanan ataupun paksaan daripada orang lain lah. Saya ambil contoh, kalau lah ada pesakit saya untuk yang first time datang kan, kita akan buat penilaian awal lah. Kita akan buat penilaian awal dan kita akan assess apa yang klien ni boleh buat, apa yang klien ni tak boleh. Kita akan tengok dia orang punya keupayaan apa semua. Jadi kalau contoh kita punya target untuk klien ni sekian-sekian macam ni, tapi klien request, klien minta untuk nak macam ni, nak macam ni. Dia orang nak capai ni dulu, capai ni dulu. Jadi mungkin yang dia orang nak request tu tak ada yang kita letakkan, kita listkan tu. Jadinya kita akan utamakan dia orang punya permintaan tu. Sebab macam yang saya cakap tadi lah, dari segi perspektif terapi cara kerja, kita menekankan nilai dan tujuan hidup individu tersebut. Kita menghormati dia orang. Macam tu. Jadi samalah juga dekat kampung nanti apa semua, siapa-siapa yang tengok benda ni, kalau untuk bertanya khabar, soalan-soalan sensitif tu tak apalah, tapi cubalah hormati keputusan diorang yang belum lagi ada jodoh untuk kahwin apa semua kan. Belum bersedia untuk ada anak. Betul. Yang tak ada anak lagi ke. Betul. So itu ada di luar, actually itu ada di luar daripada kita punya kawalan kan. Perkara-perkara tu kalau dalam kawalan kita, kalau dah memang dalam kawalan kita dah memang kita dah okey, saya nak 35, okey saya nak kahwin. Kalau kita punya aturan tu berjalan lancar seperti yang kita aturkan, memang semua orang akan senang, tak ada masalah kan dalam dunia ni. Macam tu. Itulah kita merancang, tapi Tuhan punya perancangan adalah yang sangat terbaik. Betul. So itulah macam ada dalam satu lagu. Saya tahu tak ada satu lagu, sebab kita punya panel kita ni daripada Kelantan. Lagu apa tu? Lagu Kelantan lah kita bawa. Ke nak dikir barat air. Tahu. Jangan macam-macam. Ada satu, kalau tuan-tuan perempuan pernah dengar lagu ni, quite popular lah. Even selalu saya dengar lah dulu kan. Cinta Setandan Pisah. Kalau itu dalam bahasa itu dalam logat ni lah, Selangor lah. Tapi kalau ni, kalau dalam logat Kelantan, Cinta Setandan Pisah. Cuba nyanyi lah. Saya tak boleh nyanyi. Saya tak boleh nyanyi. Ada satu rangkap tu Faidi, di dalam boleh nyanyi tak Faidi? Di dalam Setandan Pisah, bukannya buruk belakang.
Begitulah juga orang silapnya aduh. So dari rangkap tu, yelah normal lah manusia kita ni tak sempurna kan. Kita pun ada kelemahan dan kekuatan masing-masing. Anda kata kalau contoh kita ada berkecil hati ke pada orang ke, it's okay, tak apa kan. Betul. Sebab yelah we are normal human beings kan. So kalau kita buat silap, kita mengakui kesilapan, kita minta maaf dan jangan buat lagilah, jangan mengulangi kan. So it is normal. Cuma raya tahun ni please kan, raya tahun ni jangan yelah, sebab kadang-kadang Kak Faidi saya nampak ada golongan-golongan yang tersakiti kan, bila dia terima soalan-soalan yang sensitif bagi mereka lah kan. Mereka akan jawab atau mereka akan balas dalam keadaan yang dengan nada yang sinis ke, dalam keadaan yang tak sopan kan. Ada je memang ada situasi yang macam tu bukan kata semua orang boleh control that situation masa tu. Jadi mungkin dia orang akan terlepas cakap, jawab dengan nada yang marah, sinis ke kan. jadinya memang kenalah rangkap lagu tu dengan topik kita kan. Memang kena. Silapnya ada. Silapnya ada. Betul. So itulah banyak sangat input yang tuan-tuan perempuan dapatkan hari ni. Especially saya suka part yang last kali tu lah, input yang last kali tu. Kalau yelah, tengok pada situasi kan, jawab dengan baik kan. Ada kata situasi tu menekan, boleh keluar dengan sopan daripada situasi yang menekan tu. Sebab semakin lama kita dalam situasi yang tertekan itu, kita boleh akan terganggu lah kita punya kesihatan mental kita kan. So beredar dengan cara yang baik. Yang penting kita cuba senyum semampu yang mungkin lah. Senyum tu boleh melembutkan hati orang yang marah kan. Harimau pun kadang-kadang orang kata tak berada. Harimau yang gagang pun orang kata ibarat orang lah. Ibarat orang yang orang kata perangai macam harimau kan. Kadang-kadang bila kita selalu senyum, dia akan lembut dengan sendiri kan. Macam tu. Saya ingat Faidi suruh kita semua senyum dekat harimau. Jangan. Takut kena cakap. Okay. So itulah banyak sangat input yang kita peroleh dari siri yang kedua pada hari ini. So hopefully dapat memberi sedikit sebanyak lah kan panduan kepada tuan-tuan perempuan di luar sana. Since kita nak beraya ni, so berayalah dengan kita panggil dia tenang kan, santai dan ceria bersama ahli keluarga kita sayang. So sedar tak sedar kita dah kesudukan masa lah kan. Kita dah nak sampai ke penghujung kita punya podcast. Dah penghujung dah. Kejap je kan. Kejap je rasa kan. Rasa macam banyak benda lagi tak sampai. Kita kena buat sini seterusnya. Mungkin boleh ajak lagi kan. Boleh. So mungkin nanti pakai tema lain pula kan. Mungkin boleh tadi. Okay. So Faidi, kita dah penghujung rancangan kan. So apa take home message Faidi ataupun pesan yang ringkas lah Faidi kepada penonton di luar sana. Ni berdiri sikit lah. Pesanan ringkas lah kan. Sebenarnya orang kata kita pun dah di penghujung Ramadan lah. Sedar tak sedar 3-4 hari lagi kita akan menyambut Syawal lah. Jadi apapun kena tunggu pengumuman raya dulu lah. Ke agak-agak kita raya mengejut lagi. Mengejut lagi kan. Jadi tak apa-apa, tenang je, tunggu pengumuman. And then untuk perantau-perantau, saya juga perantau yang akan pulang ke kampung nanti, selamat menghadap jam, traffic jam dan bila dah sampai nanti terubat kan. Jumpa mak ayah. Hilang penat tu, hilang jam tu. Jadi untuk perantau-perantau ataupun semua muslimin, muslimat, saya ucapkan selamat hari raya. Pulanglah ke kampung dengan berhati-hati. Untuk sesiapa yang masih ada mak ayah lagi kat luar sana, cubalah balik sekejap, pulang untuk berjumpa, menziarahi mereka. Mereka semua kat kampung menantikan kepulangan kita lah. Macam tu. Ada nak masuk lagu latar? Tak ada lah. Dia orang kata
Bila saya kan baru jadi perantau kan. Jadi dia punya feel tu jadi kita cuba sampaikanlah kepada perantau-perantau yang lain. Betul. Kalau boleh cuti apa semua, okey, balik kampung adik-adik. Lupakan masalah kerja kat KL, kat Selangor ni. Kita balik enjoy. Baliklah keluarga. Enjoy di kampung. Betul. Dan juga terima kasih sekali lagi Nabila kerana sudi menjemput saya. Terima kasih juga. Saya haraplah apa yang saya kongsikan ni akan dapat memberi manfaat ataupun orang kata ilmu lah kepada kawan-kawan ataupun tuan-tuan puan-puan kat luar sana. Dan saya juga minta maaf lah. Saya juga minta maaf kalau contoh sepanjang kita berpodcast ni ada tersilap, tersalah cakap ke, ada mengguris perasaan sesiapa ke, saya minta maaf. Okey, terima kasih Faidi. So betul lah, kami pun minta maaf anda kata ada terkasar bahasa ataupun perkataan-perkataan yang kami gunakan ni buatkan dalam apa kecil hati, kami mohon maaf 10 jari. Right. So saya rasa sehingga itu sahaja Cik Faidi. Alright. So berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan ke siri seterusnya. Okey, siri santai podcast Sri Serambi. Okey, siri yang ketiga akan datang dengan tajuk-tajuk lebih menarik, yang lebih padu. So kalau nak tahu apa, nantikan. But sebelum tu, jangan lupa like, follow dan subscribe kita punya channel. Terima kasih. Okey, bye-bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.